Kekalahan kepada Thailand bukan sekadar memadam harapan meraih 3 mata, malah memberi tamparan besar kepada kedudukan Harimau Malaya dalam ranking FIFA. Sejauh mana kesannya, dan mampukah skuad negara bangkit dalam aksi penentuan selepas ini? Ikuti laporan penuh. Harapan penyokong Harimau Malaya untuk melihat skuad kebangsaan terus melonjak dalam ranking dunia FIFA terpaksa ditangguhkan, selepas Malaysia tewas 2-0 kepada Thailand dalam aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026. Kekalahan itu, bukan sahaja menjejaskan peluang Malaysia untuk mengutip 3 mata penting dalam saingan kumpulan, malah turut memberi kesan terhadap pungutan mata dalam ranking masa nyata FIFA. Walaupun keputusan di atas padang memihak kepada Thailand, persembahan anak buah Tan Cheng Ho tetap mendapat pujian kerana berjaya memberikan tentangan sengit kepada pasukan yang kini dianggap antara gegasi bola sepak Asia Tenggara. Malaysia beraksi penuh semangat sepanjang 90 minit, namun beberapa kesilapan kecil berjaya dimanfaatkan oleh lawan untuk membawa pulang kemenangan. Sejak whistle permulaan ditiupkan, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang cukup bertenaga. Malaysia mempertaruhkan barisan terbaik dengan kehadiran pemain berpengalaman seperti Paulo Josu selaku kapten, Sumareh, Ubaidullah Syamsul, Azri Ghani serta Sergio Aguero yang diharapkan mampu mencipta kelainan di jentera serangan. Thailand pula turun dengan keyakinan tinggi selepas meraih kemenangan pada aksi terdahulu. Jurulatih Anthony Hudson tidak melakukan banyak perubahan terhadap kesebelasan utama yang berjaya menewaskan Laos, sekaligus membuktikan beliau yakin dengan kombinasi pemain sedia ada. Pada babak pertama, Malaysia berjaya mengimbangi corak permainan Thailand. Barisan pertahanan Harimau Malaya kelihatan lebih tersusun dan beberapa percubaan lawan berjaya dipatahkan. Di bahagian tengah, pemain negara turut bekerja keras mematahkan setiap gerakan yang cuba dibina skuad Gajah Perang. Bagaimanapun, tekanan berterusan Thailand akhirnya membuahkan hasil pada separuh masa kedua, apabila mereka dihadiahkan sepakan penalti. Penyerang muda sensasi, Yotsakun Burapha, tidak mensia-siakan peluang tersebut, apabila tenang menyempurnakan sepakan untuk meletakkan Thailand di hadapan. Gol itu sedikit sebanyak mengubah rentak permainan. Malaysia cuba bangkit mencari gol penyamaan dengan meningkatkan intensiti serangan, namun Thailand berjaya mengawal keadaan dengan pengalaman yang dimiliki. Ketika Harimau Malaya semakin rancak menyerang, Thailand sekali lagi menghukum melalui jaringan terasak Pawai Fimai. Gol kedua itu memastikan skuad Gajah Perang mengesahkan kemenangan 2-0 dan membawa pulang 3 mata yang amat berharga. Kekalahan tersebut memberi tamparan kepada Malaysia, terutama dalam usaha memperbaiki kedudukan ranking FIFA. Berdasarkan kemaskini ranking masa nyata FIFA, skuad negara kehilangan sebanyak 1.75 mata, menjadikan jumlah keseluruhan mata Malaysia kini sebanyak 1088.54. Walaupun kehilangan mata tersebut tidak menyebabkan perubahan kedudukan secara drastik, Malaysia masih kekal berada di tangga ke-136 dunia. Namun, peluang untuk menghampiri kelompok pasukan yang berada di atas menjadi semakin sukar, sekiranya keputusan positif gagal dicatatkan dalam baki perlawanan. Dalam kalangan negara Asia Tenggara pula, Malaysia masih berada di kedudukan keempat terbaik. Thailand terus mengukuhkan status sebagai pasukan nombor 1 rantau ini, apabila menghuni tangga ke-95 dunia. Vietnam pula berada di kedudukan ke-99, diikuti Indonesia di tangga ke-118, manakala Filipina menghuni tempat ke-135 dunia. Jurang ranking ini menunjukkan persaingan di rantau Asia Tenggara semakin sengit. Setiap kemenangan atau kekalahan kini memberi impak besar terhadap kedudukan sesebuah negara dalam ranking FIFA, sekaligus menjadikan setiap perlawanan semakin penting. Walaupun tewas, prestasi yang dipamerkan Harimau Malaya tidak boleh dipandang rendah.
Pasukan negara masih menunjukkan disiplin tinggi serta semangat juang yang wajar diberikan pujian. Beberapa pemain muda turut mempamerkan perkembangan positif dan berjaya memberikan cabaran kepada pemain Thailand yang lebih berpengalaman. Jurulatih Tan Cheng Ho pastinya mempunyai banyak perkara untuk dinilai selepas perlawanan ini. Aspek penyudah, ketajaman di hadapan gol serta kemampuan mengekalkan fokus sepanjang permainan antara perkara yang perlu diperbaiki sebelum aksi seterusnya. Di sebalik keputusan mengecewakan itu, peluang Malaysia untuk mara masih belum tertutup sepenuhnya. Harimau Malaya kini mengumpul 6 mata selepas 3 perlawanan dan masih mempunyai peluang untuk mengesahkan kemarahan sekiranya berjaya memperoleh keputusan positif pada aksi terakhir peringkat kumpulan. Thailand kini mendahului carta kumpulan B dengan 6 mata, serta memiliki kelebihan 1 perlawanan dalam tangan. Keadaan itu memberikan sedikit tekanan kepada Malaysia, yang perlu memastikan mereka tidak tercicir pada perlawanan terakhir. Cabaran seterusnya bakal menemukan Malaysia dengan Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Eras pada Sabtu, 8 Ogos 2026, jam 9 malam waktu Malaysia. Perlawanan tersebut dijangka menjadi penentuan penting buat Harimau Malaya dalam usaha menghidupkan impian untuk mara lebih jauh dalam kejohanan ini. Filipina bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Mereka turut memiliki beberapa pemain berkualiti dan mampu memberikan kejutan sekiranya Malaysia gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Sokongan padu daripada penyokong tempatan dijangka menjadi antara faktor utama yang mampu membakar semangat skuad negara. Kemenangan ke atas Filipina bukan sahaja penting untuk memastikan kedudukan dalam kejohanan, malah mampu membantu Malaysia mendapatkan semula mata ranking FIFA yang hilang akibat kekalahan kepada Thailand. Setiap mata ranking kini cukup berharga, kerana ia boleh mempengaruhi kedudukan negara dalam undian kejohanan antarabangsa pada masa hadapan. Harimau Malaya masih mempunyai masa untuk bangkit. Kekalahan kepada Thailand seharusnya dijadikan pengajaran berguna, agar pasukan tampil lebih mantap pada aksi akan datang. Dengan semangat juang yang tinggi, sokongan luar biasa daripada penyokong serta persiapan rapi daripada barisan kejurulatihan, Malaysia masih berpeluang menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan keputusan yang membanggakan. Kini, seluruh perhatian penyokong bola sepak tanah air tertumpu kepada aksi menentang Filipina. Mampukah Harimau Malaya bangkit daripada kekecewaan, meraih kemenangan di hadapan penyokong sendiri, dan kembali mengumpul mata penting dalam ranking FIFA? Jawapannya bakal terungkai pada perlawanan yang dijangka berlangsung dengan penuh debaran di Eras.